Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Tanya Sanusi, kalau UMNO nak berpakat dengan kita, dia nak minta kursi tang mana? So, tu saya baca detail sedikit dekat sini harian. Ahmad Zahid sahkan perjumpaan PAS bersatu untuk usaha penyatuan Melayu. Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan berlaku pertemuan dengan pemimpin PAS dan Parti Perumi Bersatu berhubung penyatuan orang Melayu menerusi kolaborasi agung. Mari kita dengar apa kata Sanusi. Dia kena kita komen macam biasa. No, dia kata nak tanding solo. Saya pun tak apalah. Kita pun segenok kalau dia nak tanding solo, dia tak kacau kita. Kita kerusi semua kita pegang dah. 33. Atas PN ni lah. 33. Dia pun saya tahu dia pakat kita. Dia nak minta kerusi kita mana. Kalau dia pakat kita lah. Dah semakin kecil. Pasal kita makin besar kena tak tahu lah. Tapi Dewan tu kalau mau kau kecil. Tapi kalau kecil nak buat ekon tak belanja mahal sangat. Tapi kalau hak terani ni saya tanya Dewan Jabat Daerah Pokok Senah. Kecil badan ni lah. Dia pakai ekon hak serupa ular tu. Ekon bohlam belon tu. Pakai hose, pakai tube. Ekon tu saja 300,000. Ekon tu saja. Jadi lambat lagi lah Tok Ngulu. Kutiklah duit dulu. Lama-lama kita pasang ular kat tepi. Ular sawah kat tepi tu. Ular sawah tu sejuk. Ekon. InsyaAllah boleh. Bukan mustahil. Bakat-bakat lah. Seorang sikit. PRU akan datang. UMNO dia kata nak tanding solo. Saya pun tak apalah. Kita pun segenok kalau dia nak tanding solo, dia tak kacau kita. Kita kerusi semua kita pegang dah. 33. Atas PN ni lah. 33. Dia pun saya tahu dia pakat kita. Dia nak minta kerusi kita mana. Kalau dia pakat kita lah. Dia boleh hak 3 tu lah. Sidam, Bakar Arang, Kota Deraman. UMNO kita ni tu. Dah kawangan DAP takkan tak menang. Tempat tu ramai pengundi Cina. Oleh kerana dia kawangan DAP, AMDAP, bolehlah menang 3 kerusi tu. Tapi dia pun tak confident tuan-tuan. UMNO ni kalau dia tak ada jawatan, dia tak jadi calon, dia putus nafas. Dia tak boleh nyawa. Dia sesak nafas. Tak ada oksigen. Sekurang-kurang dia jadi calon. Bila dia jadi ketua bahagian, dia kena jadi calon. Tu semua hak duk one week dalam TikTok tu, nak jadi calon lah tu. Jawatan ada. Calon belum tentu. Jadi dia kena bertanding solo. Dia boleh bertanding 36 kerusi DUN, 15 kerusi parlimen, 51 kerusi. Adalah tiap-tiap orang tu kerusi untuk bertanding. Situlah dia nak bina diri dia, kedudukan dia, nak jadi warlord, nak jadi toke, nak hipun duit, jadi calon dalam UMNO. Lepas tu dia nak bertanding solo. Dia kan ada matematik apa tak ada data apa tak ada Dia bubuh yang nak tanding solo pasal dia kena jadi calon, kena ada jawatan untuk hidup dalam politik. Kalau dia duduk lagu kita ni, tiba-tiba nak suruh mari derma buat dewan ni, mapuh dia lari tak cukup tanah tuan-tuan. Tak boleh, dia tak boleh hidup. Aku duit apa tak boleh, hampa tak bagi apa kat aku, tak suruh aku derma, hampa nak mampu. Tu bahasa dia. Kita tak ada jawatan apa, tak ada pakai apa projek, tak bisa boleh minta derma bila pun kita bagi. Tu beza PAS dengan UMNO. Tu nak takut ke mana tu? Tak mungkin tuan-tuan. Tapi demi kita ni selalu bercakap tentang penyatuan kekuatan umat Islam dalam bidang siasah, maka kita panggil semua mari duduk. Buat beberapa kali dah, payung besar tak payung besar, dia baru bercakap kemarin ya. Ambil idea kita.
Kita buat muafakat nasional, dia nak apa nama tu? Boleh kurang muafakat juga, cadang juga. Dia nak jadi tokai walaupun kedai dia kecil. Kedai kita besar tuan-tuan, barang dah 43. Kedai dia halus, barang dah 26, tapi dia nak jadi tokai. Susah kawan dengan orang macam ni. Dia lemah lagu mana pun, ketua dia juga. Tak apalah, tandinglah solo. Kita say hi hi hi, bye bye bye. Kita tengok siapa menang. Kalau data rekod, dia bisa bertanding solo, kita bertanding solo. Kita menang 15 kerusi, BN menang 3 kerusi, PS menang 18 kerusi. 3 kerusi itu ya dia menang. Sungai Tiang, Guak Cepedak, satu lagi nu Molak Baru. Pergi berebut 3 tu. Hak lain semua pah. PH ruyuk dah tuan-tuan, main pelapik tak boleh, cat uban tak boleh, pam tak boleh. Tak ada dah, habis dah. Hari-hari mengatik pah. Cerita parti dia tak ada langsung. Ada di mana cakap pasal parti dia? Parti PAN? Tak ada. Hari-hari mengatik pah. Gila talak aku ni. Nak masuk pah klik kat Ina. Itulah hebatnya pah di Kedah ni. Semua parti bercakap tentang PAS. Tambah Nusi. Tak kira hari-hari buat konten tutuh Nusi. Siapa boleh tibai Nusi, markah tinggi kan? View ramai. Ligan view kata kat Nusi. Saya pun tak tengok pun, saya tak tahu apa dia kata kat saya. Harap-harap dia mau kata semua jadi pahala. Esok di akhirat, pahlamu bagi aku, dosa aku mumik. Alhamdulillah. Pakat kata lagi. Lagu tu saja. Ustaz Azizan hajar kita dulu. Dia kata, ambil Facebook hamai. Tag tu lah. iPad tu dia panggil Facebook. Ambil main Facebook ah. Kita pergi, kita muka dia pakai tapak aku. Kita orang kata, ya ustaz ni tak boleh habaq. Tak ada orang kata apa ya ustaz? Ada orang habaq aku. Buka. Kita berbelak skip. Tak ada pun ustaz. Tapi ada lah, dia ada lah. Ni ada orang hantar kat aku. Kita pun cari alah sikit ya ustaz. Dia kata lagu ni saja. Orang mengata kat kita mayang sunat kurang, puasa sunat tak langsung. Mayang tahajud pada dia kata dia buat kerja ni ya. Pahala kita mari daripada orang mengata. Nak lebih dalam lagi, hang aku ni semua jadi ketua, jadi pemimpin. Bayangkan dia kata sahabat paling rapat dengan Nabi 4 orang, Khulafa ar-Rasyidin 4 orang, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Daripada 4 orang tu 3 mati dibunuh, 1 yang mati sakit. Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Osman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh. Dia kata kita bawa orang kena kata je pun, bukan mati kena bunuh. Jauh sangat lagi kita nak sampai taraf daripada tu. Jadi abaikan sajalah caci nista, umpat keji. Pas semua tu akan jadi pahala kita di akhirat, ataupun depa tu akan jadi penanggung dosa kita. Simple macam tu saja untuk menghadapi dunia ini. Dunia akhir zaman, dunia tanpa sepadan. Orang boleh tuduh macam-macam, reka macam-macam, kata macam-macam. Macam itulah nasihat daripada orang tua yang mendahului kita. Zaman dia tu taklah berapa teruk lagi, baru ada Facebook, TikTok tak ada lagi, WhatsApp tak ada lagi, Telegram tak ada lagi. Ada blog masa tu dengan Facebook. iPad tu lah Facebook.
selagi kita hidup, ambil pengajaran daripada pejuang-pejuang terdahulu, sehebat-hebat, serapat-rapat sahabat Rasulullah yang juga mertua dan menantu Nabi. Mereka memimpin umat ini, mati dibunuh. Kita tak kena bunuh lagi, baru kena kata kecil sangat luka kita. Jalan terus, abaikan saja anjing yang menyalak. Kabilah teruskan perjalanan sampai ke destinasi kita. InsyaAllah tuan-tuan, PAS akan terus berkembang, akan terus berfungsi membangkitkan kesedaran bidang siasah, bidang tarbiyah, bidang pendidikan, bidang kebajikan yang menjadi jati diri kita, teras perjuangan kita untuk mengajak seluruh umat melayari bahtera di kehidupan di dunia ini selamat, insya-Allah, dunia dan akhirat. Saya ucap terima kasih kepada PAS Kawasan Penang. Terima kasih kepada para penyumbang yang akan menyiapkan Dewan Tuan Guru Haji Yusof ni. Tuan-tuan kena himpun lagi 700,000. InsyaAllah esok mulakan sumbangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita saya baca detail lagi dekat sini harian. Menurut Ahmad Zahid, perjumpaan yang disifatkan secara tidak langsung itu turut melibatkan beberapa parti politik Melayu lain. UMNO sebagai parti politik Melayu Islam terbesar, kita mengambil langkah ke hadapan untuk mengajak parti lain bersama-sama mengambil langkah proaktif dan strategik bagi menggabungkan seluruh tenaga dan pemikiran dengan parti politik ini untuk mengadakan muzakarah atau perbincangan. Kelantan terus sampai yang mana, jumpa lagi. Assalamualaikum.